5 jenis tu tuan-tuan kena ada kalau buat rumah kebun. Tuan-tuan boleh pilih sendiri. Yang penting dia tahan lasak, dia ada value, dia produktif, dan yang keempat dia ada attraction. Kita seronok tengok dia. Betul kata ibuku, cinta itu penuh pengorbanan. Betul kata nenekku, cinta itu berarti ongkos. Biar habis gajiku sebulan, demi kamu ku rela berkorban. Ku tak peduli, walau besok utang lagi. Malam minggu pertama aku apel ke rumahmu dengan penuh harapan dapat bercanda ria denganmu. Bila kita sedang berduaan, lagi asik tak peduli hansip seakan dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat Atuk Faham. Alhamdulillah bersyukur kita dapat lagi kita bertemu dalam konten kali ini. Alhamdulillah syukur. Terima kasih banyak kepada semua sahabat-sahabat Atuk Faham yang sentiasa support Atuk Faham. Terima kasih. InsyaAllah hari ini saya nak kongsi berkenaan dengan 5 jenis haiwan yang menjadi pilihan kalau kita buat rumah kebun. 5 jenis haiwan ni angsa, itik, ayam, burung, kambing. 5 ni. Okey, sebelum tu saya nak share sikit perkembangan terbaru kat Atuk Faham. Jom sama-sama kita tengok. Okey tuan-tuan, alhamdulillah sekarang ni dah siap dah gazebo. Gazebo ni santai-santai, mudah halih. Saiz 4x4, tinggi 6 kaki. Kalau duduk kat rumah taman, chalet semua boleh. Tak ada masalah, no problem. Nak letak kat sekolah boleh. Ini macam biasalah Atuk Faham punya, guna sendiri. Kita rendi saja. Kita tak cat cantik-cantik lah, biasa-biasa saja. Yang tu Type A 2 pintu. Yang ni nak hantar ke Kelantan. Type C kita nak hantar ke Pekan. Type A 3 pintu. Type A 3 pintu kita nak hantar ke Batu Pahat Johor. Dan ada lagi satu reban yang ke 62. Type C juga, tapi hantar ke Rembau insyaAllah. Okey. Baik, kita mula dengan ayam. Ayam pula, itik. Kalau tengok tuan-tuan kat sini, ada itik pekin, ada itik India Runner ada. Sebelum ni pun saya pernah bela itik telok. Okey. Jenis yang pertama adalah itik. Saya akan pilih itik India Runner. Okey, mari kita tengok. Kenapa itik India Runner? Tuan-tuan cuba tengok tu. Tu. Itik India Runner tuan-tuan. Orang panggil itik penguin. Sebenarnya itik India Runner ni, dia sangat tahan lasak. Tahan lasak yang macam mana saya nak tunjuk. Ketika umur dia 4 hari, dah boleh duduk di dalam brooder yang macam ni tanpa ada lampu. Dia dah boleh survive. Maknanya dia keluar incubator tu, cuma duduk lapik je lah. Dan dia boleh survive. Dia bertelur banyak, 320 biji. Dan daging dia sangat sedap. Dia bakar 2 fungsi juga. Daging dia tak ada lemak. Sebab dia kerap berlari. Dan dia tak perlukan kolam untuk dia enjoy. Maknanya dia okey, tak macam angsa ke macam ni ke. Yang ni tak perlu kolam, cukup minuman sahaja. Jom kita tengok anak dia. Jom. Tu dia tu, Napier. Kambing-kambing. Abang Zah kata dah bunting dah sekok. Alhamdulillah, jom. Okey. Jom kita tengok. Tuan-tuan cuba tengok tu. Tu anak-anak astrolog yang terlepas kat luar ni semua jantan untuk dijadikan pedaging. Umur sebulan saya dah lepas bebas dah. Okey, cuba tengok. Tu. Yang ni lampu ni sebab saya memang dah on dia synchronize sekali. Dia sekali semua. Sebenarnya tak pakai lampu pun. Tengok dengan berangin kat luar ni, nampak tu. Maknanya nak hujan ni, tapi depa boleh survive insya-Allah. Okey, cuba tengok tu. Tu saiz tu. Umur baru 3 hari, 4 hari.
dah boleh duduk sekali. Sangat tahan lasak, telur banyak. Berbaloi. Nombor 1 itik pekin. Itik pekin pula, itik Indian Runner. Sorry, Indian Runner. Ini angsa tulus. Tuan-tuan tengok nampak besar Yang ni usia dia baru 1 minggu. InsyaAllah memang kita supply. InsyaAllah anak-anak dah mula menetas dah. Baik. Yang kedua, alang-alang dah kat sini. Nombor 2 adalah angsa tulus. Yang kedua jenis angsa, saya pilih bakar angsa tulus. Kenapa angsa tulus? Angsa tulus ni dia jinak. Sangat jinak dengan kita. Muda lagi ni baru seminggu ni. Besar ni. Bayangkan tuan-tuan, besar ni. Tinggi dekat sekaki seminggu. Yang lain tu baru 5 hari. Itu 5 hari. Muda lagi. Tapi saya besar. Telur tak banyak. Cuma dia sebagai pet terapi yang saya bela. Alhamdulillah sangat jinak. Sebelum ni pun kita pernah bela. Kalau tuan-tuan pernah tengok dalam video sebelum ni, memang jinak sangat-sangat. Bunyi tak ada. Cuma dia tak sesuai untuk dijadikan security kebun. Macam angsa putih, angsa kelabu, yang tu angsa China. Ini tak. Ini angsa tulus daripada Perancis. Okey tuan-tuan. Jika ada apa-apa soalan boleh komen kat saya. Jangan risau. Okey, yang ketiga. Jenis yang ketiga adalah burung. Kita tengok mana burung. Per. Kenapa burung? Burung ni terapi saya. Saya suka bunyi dia. Yang ketiga burung merpati. Tu. Burung merpati tak ada lah. Kalau ada tu saya tunjuk. Kenapa burung merpati dia jinak? Dia juga tu sana. Tu. Okey, burung merpati ni dia jinak. Lepas tu kita boleh hand feed dia. Dia lebih kepada terapi lah. Dan bila makin bertambah banyak burung merpati ni, terutama saya bela bakar fantail. Tapi ni sebab dia free range, lepas bebas. So sayap dia yang fantail tu dah tak jadi fantail, dah jadi kuncup dah. Okey. Dia boleh jadi ASB saya. InsyaAllah. Setahun sekali kita kutip hasil dia. Dia bertelur tak banyak. Sekali bertelur 1 biji 2 biji je. Oh tu. Ni pun Indian Runner juga. InsyaAllah kita kumpul 100 ekor. Kita nak hantar ke Dabung nanti. Macam biasalah tuan-tuan. Ke Dabung. Baik. Jom. Seterusnya yang keempat. Ada 4 jenis ayam kat sini. Ayam Lohman. Ada 5. Lohman tadi. Yang kedua Bar Plymouth Rock. Yang ketiga Australorp. Yang keempat Rhode Island. Dan yang kelima Orpington. Ini Orpington. Cuba tengok. Ni bakar Orpington. Okey tuan-tuan, kalau tanya saya, bakar yang paling saya suka adalah bakar Rhode Island. Rhode Island. Tengok tuan-tuan daging dia. Bobor ni kita makan lagi jantan dia. Macam biasa kita akan potong. Besar tuan-tuan. Daging dia berat. Dan betina dia kuat bertelur. Sangat banyak bertelur. Jom kita tengok telur. Di sini. Okey tuan-tuan, jom. Ini adalah telur Rhode Island. Baru dalam 3 hari. So dia tu banyak. Sampai tak penuh. Sampai penuh harga. Tak muat lah. Tu ada lagi tu. Berkumpul-kumpul. Masya Allah, akbar, jatuh pula dah lagi. Tu jatuh lagi, pecah apa? Tak pecah. Banyak tuan-tuan telur dia, sangat banyak. Telur Rhode Island sangat banyak. Kalau nak bela, kena bela dia. Okey tuan-tuan, antara pilihan orang bela ayam di kebun, yang terpilih kita kata banyak ambil Rhode Island. Dah terbukti dah, ramai dah orang bela, dapat telur yang banyak dan daging yang banyak. Yang tu memang best. Best. Cuma kadang-kadang orang beginner, dia baru nak mula, dia tak berani nak main dengan Rhode Island, dia boleh main dengan Lohman dulu. Lohman dewasa. Ni Lohman dewasa. Beli yang ni senang. Lagi 2 minggu dah bertelur. Cuma dia tahan 2 tahun lebih kurang macam tu. Dan kita kena pencingkan dia lah. Kena cari bakar baru, pelapis baru. Sebab dia ayam kilang. Okey tu. Baik, yang keempat. Jom kita tengok Rhode Island. Alhamdulillah Rhode Island. Baik, cek. Besar kan jantan dia? Jantan dia besar. Ni betina-betina dia. Dalam ni ada 22 ekor betina dengan 2 jantan. 2 jantan je pakai, tak payah banyak. Yang lain semua saya sembelih makan. Okey, cuba tengok. Tu. Semua pakai ikut. Besar jantan dia. Besar ni. Okey. Tu.
Masya Allah. Okey, jom. Teruskan yang kelima. Jom. Baik tuan-tuan, yang kelima adalah kambing. Walaupun bukan saya yang bela dia. Abang saya yang bela dia. Tetapi saya nak share pilihan kambing. Kambing dia yang kita pilih adalah jenis biri-biri. Bukan kambing, tapi biri-biri. Kenapa biri-biri? Biri-biri lebih tahan lasak. Jom kita tengok bakar. Okey tuan-tuan, di depan saya ni adalah bakar Black Belly Barbados. Ataupun Barbados Black Belly daripada Kepulauan Barbados. Yang tu ni bakar Padopa sana. Tapi yang saya nak cerita, pilihan saya adalah bakar Black Belly Barbados sebab dia besar. Dia sisa pedaging. Besar ni. Ni 2 jantan dan 15 betina di belakang sana. Okey. Dia sangat lasak. Makan napier ya. Pellet pun kita bagi tapi jarang-jarang. Pagi saja. Tu pun tak banyak. Tuan tengok tu. Ya, cik. Okey tuan-tuan. Kita tengok. Tu tengah siapkan. Keban yang ke-61. Selepas ni 62. Okey tuan-tuan, setakat tu saja perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak beroleh manfaat insya-Allah. 5 jenis tu tuan-tuan kena ada kalau buat rumah kebun. Tuan-tuan boleh pilih sendiri, yang penting dia tahan lasak, dia ada value, dia produktif dan yang keempat dia ada attraction. Kita seronok tengok dia. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempoi. Malam minggu pertama aku apel ke rumah dengan penuh harapan dapat bergandaria denganmu. Bila kita sedang berduaan lagi asik tak peduli hansip seakan dunia milik kita berdua.